Selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Ryan dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Sebelum saya mulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan yang lain. Nama saya Aishwarya dan bersama saya hari ini ialah Alia, Laidia, Hanum dan Ragnishwari. Kami telah bekerjasama dalam menghasilkan komik ini yang mengetengahkan pelbagai elemen penting seperti latar, watak, tema dan pengajaran yang akan kami bentangkan sebentar lagi. Tajuk komik yang kami hasilkan ialah Balasan Takdir. Komik ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Amir yang berjaya dalam hidup namun lupa asal-usul dan mengabaikan ibunya Maja yang telah banyak berkorban demi kejayaannya. Melalui pelbagai konflik dan peristiwa yang menyentuh hati, komik ini membawa pembaca menyelami nilai kasih sayang seorang ibu, penyesalan seorang anak dan balasan yang datang daripada sikap dan pilihan hidup seseorang. Tajuk komik yang kami hasilkan ialah Balasan Takdir. Komik ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Amir yang berjaya dalam hidup namun lupa asal-usul dan tema yang diketengahkan ialah keikhlasan dan ketulusan cinta seorang ibu terhadap anaknya walaupun dilukai dan dilupakan. Dalam komik ini, watak Maja yang digambarkan sebagai ibu yang sanggup berkorban demi masa depan Amir. Walaupun dilayan dengan dingin oleh anak sendiri, Maja tetap tabah bekerja keras dan tidak mengutamakan dirinya demi kebahagiaan Amir. Melalui setiap babak dalam komik ini, jelas ditonjolkan bahawa kasih sayang ibu tidak bersyarat. Walaupun Amir berjaya dan melupakan ibunya, Maja tetap mendoakan dan menanti kepulangan dengan penuh harapan. Keseluruhannya, tema ini menggambarkan bahawa cinta seorang ibu itu suci, tulus dan tidak pernah pudar walaupun disakiti. Seterusnya saya akan terangkan tentang watak-watak dalam komik ini. Watak utama dalam komik ini ialah Amir dan Maja. Amir merupakan anak kampung yang berjaya dalam kerjaya tetapi telah melupakan asal-usul dan jasa ibunya. Dia berubah selepas diuji dengan kesusahan lalu mula insaf dan menyesali kesilapannya. Maja pula ialah seorang ibu yang penyayang dan tabah. Walaupun dilukakan oleh anak sendiri, dia tetap setia menunggu kepulangan Amir dan tidak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan anaknya. Selain itu, terdapat dua watak sampingan dalam cerita ini, iaitu Sarah dan penjual bubur. Sarah adalah isteri Amir, digambarkan sebagai seorang yang materialistik dan hanya mementingkan status. Apabila Amir jatuh susah, dia memilih untuk meninggalkan suaminya. Penjual bubur pula ialah individu yang baik hati dan prihatin. Dia memberi bubur secara percuma kepada Amir dan tindakannya yang ikhlas itu menjadi titik mula kepada keinsafan Amir. Dialek yang digunakan dalam komik ini ialah dialek Kelantan. Penggunaan dialek ini bukan saja mencerminkan latar tempat dan budaya setempat, malah turut menghidupkan watak-watak dalam cerita dengan lebih realistik. Dialek Kelantan yang dituturkan memberi warna tempatan dan membantu pembaca lebih memahami suasana kampung serta cara pertuturan harian masyarakat di negeri tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan 3 jenis latar dalam komik ini, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Pertama, latar masa. Terdapat banyak latar masa dalam komik ini namun hanya 2 yang menjadi tumpuan utama. Cerita ini berlaku pada 2 waktu penting. Pada waktu pagi, latar ini merujuk kepada zaman kanak-kanak Amir. Ketika itu Amir bersarapan bersama Maja sebelum ke sekolah, menggambarkan hubungan yang masih erat antara ibu dan anak. Pada waktu malam pula, latar ini menunjukkan zaman dewasa Amir. Dia duduk termenung selepas menyedari kesalahannya kerana telah mengabaikan ibunya. Waktu malam ini menandakan detik keinsafan dan penyesalan yang mendalam. Kedua, latar tempat. Terdapat beberapa tempat penting yang menjadi latar dalam komik ini. Yang utama ialah rumah Maja yang terletak di negeri Kelantan. Rumah ini menggambarkan suasana kampung yang sederhana tetapi penuh kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Selain itu, pejabat Amir melambangkan kejayaan dan tekanan hidupnya di bandar. Gerai bubur pula menunjukkan sikap prihatin masyarakat apabila penjualnya memberi bubur secara percuma kepada Amir. Turut menjadi latar ialah universiti tempat Amir belajar dan restoran tempat dia mula bekerja yang menjadi simbol permulaan kepada kehidupannya sebagai orang dewasa. Ketiga, latar masyarakat. Cerita ini turut menggambarkan pelbagai jenis masyarakat. Maja ialah ibu yang penyayang dan pemaaf. Amir pula pada awalnya alpa tetapi akhirnya insaf. Isterinya Sarah sombong dan tidak menghormati ibu mentua, manakala penjual bubur mewakili masyarakat prihatin yang sudi membantu tanpa mengharapkan balasan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah prosedur pembinaan komik yang mempunyai
adalah perisian, ilustrasi dan juga latar cerita. Yang pertama sekali adalah dari segi penulisan skrip dan juga perancangan plot. Di sini kami telah menggunakan aplikasi Microsoft Word dan juga Google Docs untuk menulis draft cerita, dialog watak dan juga pecahan babak. Yang kedua adalah dari segi reka bentuk dan juga ilustrasi. Di sini kami menggunakan perisian AI Image Generator dan juga ChatGPT. Perisian ini adalah sangat sesuai kerana ia direka khusus untuk penghasilan komik mengikut arahan yang telah diberikan. Bukan itu sahaja, perisian ini juga telah membantu penulis untuk menghasilkan watak-watak komik dan juga menghasilkan latar-latar tempat yang menarik dan sesuai untuk digunakan dalam penghasilan komik. Dari segi suntingan dan susunan panel pula, kami telah menggunakan aplikasi Canva untuk menyusun susunan panel, meletakkan dialog, menyediakan template, meletakkan elemen-elemen grafik dan juga format komik tersebut. Hai, nama saya Ragini Syari, anak perempuan Maniwadu. Saya ingin menyambung dari pembentangan rakan saya yang sebentar tadi. Yang seterusnya adalah ilustrasi. Dari segi reka bentuk, watak Allah realistik dan penuh ekspresi emosi, iaitu sedih, kecewa, rindu dan insaf. Seterusnya, warna dan tona, iaitu suasana hangat dan suram, dominan, menimbulkan simbol emosi dalam babak. Yang seterusnya adalah peralihan masa, iaitu diterjemahkan dengan perubahan rupa Amir, iaitu kecil, muda dan dewasa. Yang terakhir adalah kontras visual, iaitu hidup sederhana kampung dan kemewahan bandar serta kejatuhan Amir. Itu saja untuk ilustrasinya. Lah cerita. Yang pertama adalah latar tempat. Di kampung, rumah kayu usang yang menjadi simbol kasih ke ibu, kesederhanaan dan kenangan. Yang seterusnya adalah bandar, kejayaan, tekanan dan kemewahan yang menguji nilai dan prinsip. Yang terakhir adalah pejabat atau universiti, iaitu yang melambangkan simbol perjuangan dan kejatuhan Amir. Seterusnya latar masa, iaitu bermula dari zaman kanak-kanak Amir, seterusnya remaja di universiti, dewasa berjaya dan kejatuhan Amir, serta Amir yang kembali ke kampung. Masa silih berganti antara lampau dan kini untuk memperlihatkan transformasi watak. Yang terakhir adalah tema utama, iaitu pengorbanan seorang ibu, lupa asal-usul, kejayaan dan kejatuhan Amir, keinsafan dan kemaafan, konflik nilai, iaitu materialisme dan kasih keluarga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan elemen semantik yang terdapat dalam komik Balasan Takdir. Elemen semantik merujuk kepada unsur atau aspek makna yang terdapat dalam bahasa, sama ada pada perkataan, ayat atau teks keseluruhan. Dalam konteks penulisan skrip, cerpen atau drama, elemen semantik ini ialah unsur-unsur yang digunakan untuk menyampaikan makna secara mendalam bagi mengunggah emosi dan membangkitkan tafsiran simbolik. Elemen semantik yang pertama yang terdapat dalam komik Balasan Takdir ini ialah bahasa dialek. Dialek yang digunakan dalam komik Balasan Takdir ini ialah dialek Kelantan. Berikut merupakan beberapa contoh dialek Kelantan yang terdapat dalam komik ini. Yang pertama ialah basah jeruk, yang bermaksud basah kuyup. Seterusnya, tok cekak, yang bermaksud tak sihat, dan akhir sekali ialah tok se, yang bermaksud tak nak. Elemen semantik seterusnya yang digunakan dalam komik ini ialah simili. Simili merupakan perbandingan secara langsung yang menggunakan kata perbandingan seperti macam, bagai atau bak. Contoh simili yang terdapat dalam komik ini ialah dia bagai cahaya dalam kegelapan, yang bermaksud Makjah digambarkan sebagai cahaya, iaitu simbol harapan dan panduan dalam hidup Amir. Seterusnya ialah metafora. Metafora merupakan gaya bahasa yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung tanpa menggunakan kata seperti macam atau bagai dan bak. Contoh metafora yang terdapat dalam komik ini ialah perut kosong macam tanah. Ini menunjukkan keadaan lapar
digambarkan sebagai tanah yang kering, tandus dan tidak subur. Ia menekankan bahawa pentingnya makan sebelum melakukan sesuatu. Elemen semantik yang seterusnya ialah hyperbola. Hyperbola merupakan gaya bahasa yang menekankan perasaan secara berlebih-lebihan. Contoh hyperbola yang terdapat dalam komik ini ialah, walaupun satu dunia tolak kamu, aku akan tetap berdiri di belakang kamu, yang bermaksud ibu atau Mak Jah menyatakan kasih sayangnya kepada Amir secara berlebih-lebihan. Elemen semantik yang seterusnya ialah simbiolisme. Simbiolisme ini merujuk kepada penggunaan objek atau suasana untuk mewakili makna yang lebih mendalam. Contoh simbiolisme yang terdapat dalam komik ini yang pertama ialah sejadah usang. Sejadah usang digambarkan sebagai lambang ketabahan dan doa secara berterusan. Dan yang kedua ialah bubur percuma, di mana bubur percuma ini digambarkan sebagai kasih ibu yang tidak pernah putus kepada anaknya. Seterusnya ialah emosi. Emosi ini dibina melalui peristiwa, tindakan dan dialog seperti tangisan, penyesalan dan keinsafan. Contoh emosi yang terdapat dalam komik ini ialah air matanya mengalir perlahan, di mana ia menghidupkan jalan cerita dan menimbulkan simpati dalam kalangan penonton. Elemen semantik yang terakhir ialah sindiran atau kiasan. Sindiran ini biasanya digunakan untuk menyampaikan teguran secara halus atau sinis. Contoh sindiran yang terdapat dalam komik ini ialah, 2 jam mak tunggu, takkan duduk sekejap tak boleh. Mak Jah menegur Amir dengan nada sedih, menunjukkan rasa kecewa kerana tidak dihargai. Setelah 2 jam dia menunggu Amir, tetapi Amir hanya berlalu pergi begitu sahaja. Kesimpulannya, skrip ini kaya dengan elemen semantik yang bukan sahaja memperindahkan bahasa tetapi juga menyampaikan emosi, pengajaran dan nilai murni kepada penonton. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan komik. Terdapat 3 kekuatan komik. Kekuatan yang pertama iaitu pemilihan tema yang menyentuh emosi. Komik ini mengangkat tema kasih ibu, pengorbanan, penyesalan dan kepulangan anak sebagai teras utama. Tema ini bersifat universal dan dekat dengan realiti masyarakat agar mudah difahami dan dihayati. Tema ini juga sesuai untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur atau latar belakang. Kekuatan komik yang kedua iaitu dalam penyampaian nilai dan pengajaran. Komik ini menggunakan ilustrasi berwarna, ekspresi wajah dan suasana latar yang membantu pembaca untuk memahami nilai seperti nilai kasih sayang. Terdapat juga dialog dan situasi dibina untuk memberi kesedaran moral tanpa mengajar, menjadikan mesej lebih berkesan. Kekuatan komik yang ketiga iaitu interaktif dan visual. Terdapat penggunaan 2 versi dialog. Satu adalah bahasa standard dan dialek Kelantan. Ini mencipta interaksi linguistik dan kebudayaan yang menarik. Visual seperti ekspresi wajah, objek simbolik seperti rumah usang memperkuat emosi dan mesej cerita. Susunan bab yang teratur dan ilustrasi sokongan menjadikan komik mudah diikuti dan memberi pengalaman membaca yang lancar. Sekarang kepada kelemahan komik. Kelemahan komik yang pertama iaitu kurang kepelbagaian watak sampingan. Contohnya, watak seperti Sarah dan penjual buku kurang diberi latar belakang atau perkembangan emosi. Tidak wujud interaksi sosial yang meluas dan peluang untuk tonjolkan perspektif masyarakat kepada Amir tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kelemahan yang kedua iaitu font dan saiz tulisan tidak seragam. Ada panel yang menggunakan font yang terlalu kecil atau besar berbanding ruang panel yang sesuai. Ketidakselarasan tulisan ini akan menjadikan pembacaan terganggu dan kurang selesa untuk mata pembaca. Terdapat juga beberapa dialog yang tampak padat dalam ruang kecil menyebabkan mesej sukar difahami dengan tepat. Kelemahan yang ketiga iaitu ruang bentuk visual kurang dinamik. Perubahan emosi tidak disokong oleh ilustrasi latar atau ekspresi wajah yang cukup kuat. Ketiadaan elemen dramatik seperti pergerakan simbolik atau transisi menjadikan cerita tidak menyelah secara visual.
Untuk penutup, kesimpulannya, komik Balasan Takdir berjaya menyampaikan mesej yang menyentuh hati tentang pengorbanan seorang ibu melalui pemilihan watak yang realistik seperti Mak Jah dan Amir serta latar kampung yang dekat dengan budaya tempatan. Penggunaan elemen semantik seperti metafora, simbolisme, konotasi dan sindiran memperkukuhkan penyampaian makna, menjadikan dialog lebih mendalam dan beremosi. Dialek Kelantan yang digunakan menambah nilai autentik dan memperkuat identiti watak serta suasana cerita. Secara keseluruhan, komik ini bukan sahaja berkesan dari sudut penyampaian mesej moral tetapi juga menggabungkan aspek linguistik dan budaya secara harmoni dalam medium visual yang menarik.